Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam podcast Sembang Agro. Podcast Sembang Agro di Agrobank TV. Jadi insyaAllah hari ini kita bersiaran langsung di Facebook Agrobank TV. Dan istimewanya Sembang Agro ataupun podcast hari ini kita bawakan edisi khas untuk Maha 2026. Jadi saya tak nak orang cakap membuang masa lagi. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Hazwan Hairul. Jadi host untuk Sembang Agro Podcast Agrobank TV. Kita sedang bersiaran langsung hari ini di Hall C Maep Serdang, dan juga saya nak seru kepada pelayar-pelayar di luar sana, izinkan saya untuk menjemput pengunjung-pengunjung di Hall C ni untuk duduk di belakang kamera ni dan boleh mengajukan soalan. Dan yang untuk tonton ni, saya buat disclaimer awal, boleh bertanyakan soalan. Sebab hari ni kita akan mulakan dengan episod 1 edisi khas ni dengan tajuk Agrobank at Maha 2026. Apa yang Agrobank buat kat sini? Apakah peranan Agrobank di sini? Macam-macam persoalan ni dah keluar di dalam sosial media kita. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan berbesar hatinya kita memperkenalkan tetamu kita yang cukup istimewa, merangkap bos kami di sini, iaitu Encik Zul Hisham Zailan, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Agrobank, atau lebih mesra kami panggil dia Cik Joey. Terima kasih Hazwan. Thank you. Alhamdulillah. Yeah. You can address me Joey je, lagi senang. Boleh panggil Cik Joey. Okey, Cik Joey, itu adalah panggilan yang biasa kita kenal di Agrobank lah, Cik Joey. Macam mana Cik Joey hari ni? Cik Joey cakap tadi dah start jam, orang dah start ramai kat bawah hari pertama ni. Itulah yang hari pertama selalunya Maha ni dia kurang sikit. Petang nanti start ramai orang dan seterusnya sampailah hari ke-10, hari terakhir. Tapi hari ni saya tengok banyak bas-bas kat luar tu pun dah start jam, and pengunjung-pengunjung pun dah mula ramai. Dah mula ramai. Yes. Ini adalah satu petanda yang bagus ni Cik Joey rasanya. We are excited lah. Kita Agrobank sebagai penganjur utama, main sponsor dekat event ni, kita memang excited nak tengok 3-4 juta orang datang untuk 10 hari ni. Okey, Cik Joey dah bagi orang cakap hint-hint berapa ramai target ni apa semua tu. Jadi Cik Joey, kita punya masa pun patutnya kita lepas ni ada lagi orang akan gunakan kita punya lokasi pentas ni. Tapi saya dah cakap demi Cik Joey ni saya drag sikit masa, boleh je? Okey, boleh. Jadi insyaAllah. Okey Cik Joey, sementara orang tonton kan ni, kita nak tanya pada Cik Joey teruslah. Manakah Cik Joey selaku Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Agrobank, dan mungkin boleh terangkan pada pelayar-pelayar ataupun penonton-penonton kita di luar sana, apakah peranan kita di sini dan mungkin sedikit sebanyak apa yang Agrobank bawakan? Okey, seperti semua orang tahu, kita Agrobank kat sini, kita bukan hanya bank yang biasa kita dengar macam bank komersial dekat luar sana. Kita, main function kita dekat sini ialah membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk make sure Malaysia, rakyat satu Malaysia ni tak ada masalah dengan makanan kita. Jadi itulah kita punya main objektif. Dan selari dengan objektif itu, setiap 2 tahun, setiap kali Kementerian Pertanian adakan program Maha ni, kita pasti akan ke depan sebagai main sponsor. Kita dah berapa tahun ni, kita lah yang ke depan, dan kita make sure objektif keterjaminan makanan oleh Kementerian Pertanian ni, kita bantu dia orang. Jadi apa yang kita bawa dekat sini, kita bawa program-program financing yang menarik yang akan membantu kita punya petani-petani, penternak, nelayan, semua tu kita ada program kita kat sini, financing. Dan satu lagi Agrobank ni bukan hanya untuk pertanian. Kalau orang tengok nama Agrobank tu, dia agriculture. Kita bukan hanya untuk pertanian. Kita ni bank yang kita buat semuanya berkaitan dengan makanan. Okey, itu yang saya nak selit. Minta maaf menyelit kat sini, Cik Joey. Bila disebut bukan pasal pertanian, sebab saya Alhamdulillah 2024 Mahanya adalah pertama kali saya join. Dan tahun ni kali kedua lah. Bila sebut pasal Agrobank ni bukan buat pasal pertanian saja. Saya tengok ada yang kita bawa takaful TKP-nya. Betul. Kita ada emas. Mana saya tengok dah viral dekat ni. Orang duk promote, Agrobank ada bawa emas lah. Dan macam-macam lagi. Ada motor juga Cik Joey. Ada. Banyak kalau kita nak cerita. Mungkin satu-satu sikit Cik Joey boleh ceritakan.
Dekat Maha ni juga selain daripada kita buat program yang berkenaan makanan tadi, kita juga jual produk-produk financial yang kita rasa kita boleh menjaminkan masa depan kita punya pelanggan-pelanggan kita, especially pelanggan-pelanggan yang berada di luar bandar tu. Macam you sebut tadi, gold tadi kan. Ya, kita bawa gold yang nilai dia lebih kurang 2 juta lebih. Kita bawa betul-betul gold. Jadi orang kalau nak rasa pegang gold yang 1 kilo tu, jemputlah kita punya, datang ke pavilion kita di Hall A tu dan pegang sendiri. Berpeluang untuk pegang? Berpeluang sebab emas ni dia macam ada hantu sikit. Bila you pegang emas tu, barulah you tahu sedapnya apa. Sebab selama ni kan you ada isteri kan? Ada. Kadang-kadang kita tak percaya, kita tak tahu kenapa orang perempuan suka sangat dengan emas kan? Betul. Tapi bila kalau you dapat pegang gold wafer tu yang 1 kilo, yang 100 gram tu, hantu dia datang tau. Masa tu you rasa nak beli, nak invest, nak beli lagi. Okey, saya tak pernah pegang yang berat walaupun saya kerja Agrobank. Tak berani. Tapi kalau Cik Joey dah kata macam tu, saya kejap lagi pergi sana Cik Joey ya. Mari saya bawa. Okey, kita ajak orang ramai juga Cik Joey. Ya. Yeah. Okey Cik Joey, kalau kata emas ni dengan dia ada produk agro gold dan sebagainya. Ada. Itu macam mana Cik Joey? Ada. Okey, kita ada agro gold account. Kadang-kadang kita nak beli emas 100 gram tu mahal sikit. Sebab sekarang ni harga lebih kurang dekat 600,000 kalau beli 1 kilo. Jadi kalau 100 gram tu dah 60,000. Tak semua orang ada 60,000. Jadi kita jualkan agro gold ni serendah RM10 pun you boleh berpeluang ada aset gold dalam akaun you. Sekejap Cik Joey, ini satu orang cakap statement yang mahal ni. Ha. Tapi murah. Macam ni Cik Joey, RM10? RM10 you dah boleh mula menyimpan emas. Mungkin ramai dekat luar sana tak tahu, minta maaf saya menyelit sekali lagi. Dengan serendah RM10 sahaja, anda boleh memiliki emas. Betul statement saya Cik Joey? Betul. Okay. Memang betul. Dan juga kita bawa kan kat sini, kita ada buat benda yang lebih menarik di mana kita akan memberikan atau kita buat cabutan bertuah 1 hari 1 motor. Itu yang nak tanya tadi. Tu saya tengok dekat Hall C ada motor, Hall A dekat Agrobank. Jadi motor ni macam mana diorang nak menang motor hari-hari ni? Okay. Motor ni pun dengan hanya RM10, you boleh subscribe atau belikan produk Takaful Kasih ni, di mana dengan produk ni you are covered RM10,000 if anything happen to you. Melalui kemalangan, if let's say accident ke apa ke, you akan di-cover sebanyak RM10,000 dengan premium sebanyak RM10. RM10 sahaja? RM10 saja. Dan you beli satu tu, you dah dapat satu cabutan yang you boleh bawa balik Y16 ataupun Aveta 200cc tu. Motor ni tengah hangat sekarang ni. Ya. Y16, bukan Y suku Y16 lagi up lagi lah Cik Joey. Ya. Itulah yang bagusnya. Tiap-tiap hari tau. Okey. Saya dengar bukan ada motor je Joey, dengar ada kereta juga saya tengok tadi. Okey, kereta pun ada. Ada satu Raptor dekat Hall A tu, warna merah kan. Zaman tu. Gah tu kan. Itu adalah salah satu kereta yang sepanjang tahun ni kita ada 13 biji kereta yang kita bagi. Wow. Kita ada Proton X50, kita ada macam-macam lah lagi kereta. Dan ultimately Raptor, Ford Raptor yang harga dia lebih kurang RM300,000 yang kita akan beri untuk cabutan bertuah kita. Saya ambil poin-poin Cik Joey ni yang saya suka nak berkongsi pada ni untuk player-player di dalam online kita juga Cik Joey. Saya nak bagi tahu kita pun dah ada start pengunjung-pengunjung duduk di stage kita ni. Jadi kita nak bagi tahu yang memang Agrobank nak bagi macam-macam buat anda semua pengunjung di Maha ni sepanjang 10 hari ni Cik Joey. Macam-macam ada. Macam-macam kita bagi. Datanglah kat sini. Datanglah jumpa kami, jumpa warga kerja Agrobank kami dan dapatkan ilmu yang lebih nanti. Bercakap pasal ilmu ni Cik Joey, tadi ada juga orang yang bertanyakan lah,
kalau kata diorang, kita ni ada provide macam business matching, diorang nak tanya apa yang produk-produk ataupun mungkin dari segi bantuan pembiayaan ke macam mana? Okey. Ada ke Cik Joey? Macam Ada memang banyak sangat program financing yang kita bagi. Macam tadi saya baru aja balik daripada datang daripada Hall A. Saya terlambat sikit tu sebab di Hall A kita ada buat pelancaran agro halal punya package program di mana kita hanya charge financing kita hanya 4% sahaja. Wow. Sangat-sangat murah. You takkan dapat pergi kat luar tu dapat program financing serendah 4%. 4%. Itu kita buat untuk kita punya halal punya program. Okay. Ya. Kiranya banyak lagi lah Cik Joey sebenarnya kita nak buat dengan Banyak. Kalau saya sebutkan kat sini tak tersebut. Kita pun ada sampai pukul 12 tadi kan. Pergi ke Pavilion Hall A. Kita ada satu booth yang dekat situ yang dijaga oleh kita punya commercial officers. Okay. Special just untuk program-program di Maha, pergi sana dan jumpa dengan diorang. Okey, Cik Joey, ada yang tanya juga kat dalam ni, kalau kata diorang nak tanya, mereka ni yang datang ni nak tanya pasal apa pun pasal Agrobank, dia nak jumpa siapa ni Cik Joey? Yang pakai baju merah ni ke apa semua? Warga Agrobank kali ni, okey, semuanya baju merah macam saya. Okey, macam kita lah. Ya. Kita ada 250 orang di sekitar setiap hari. Setiap hari lebih daripada 250 orang yang berada di MAEPS ni. Tanya dengan diorang, tanya orang yang berbaju merah ni, nak apa? Faham. Kita banyak program-program kita, financing kita dan banyak hadiah-hadiah percuma, aktiviti pun banyak. Kita bukan hanya berada di Hall A. Kita juga ada di Laman Tiba 1. Okey. Kita ada juga di Laman Tiba 2. Kita ada di Laman Padi. Faham. Dekat mana? Dekat Hall D yang tempat kita makan tu. Semua peniaga ada dekat situ. Sebelum nak makan tu, singgah jumpa budak-budak kita. Warga agro kita. Okey. Terbaik Cik Joey. Jadinya Cik Joey, saya tengok masa boleh lagi. Floor manager cakap boleh lagi. Seronok pula bercakap depan ni. Seronok Cik Joey. Memang seronok. Dia selalu macam mula-mula tu kita macam bukan segan masa belum panas. Bila dah panas, dia susah nak lepaskan mic. Susah nak. Okey Cik Joey. Ada yang tanya juga dekat sini. Saya baca komen dulu sikit okey, yang ni ada tanya online transfer. Oh, Cik Joey, ada yang tanya kalau macam STTP tu ada ke Cik Joey? Apa dia? STTP pasal padi apa semua ni. Pasal pagi. Kita banyak laman kan dekat dalam MAEPS ni. Kalau you tiba di Laman Tiba 1 tu, you sampai je sebelah kanan tu, semua tempat jual-jual buah, jual-jual pokok, semua ada dekat situ. Okey. Ya. So untuk kita punya produk STTP apa semua apa masih boleh tanya. SJPP. STTP, Skim Takaful Tanaman Padi kita ni. Okey. Skim Takaful Tanaman Padi ni kita punya representatif daripada Agro Captive Takaful. Dia ada di Hall A dan dia ada juga di Laman Padi. Okey. Jadi kepada semua petani-petani yang nak dapatkan skim takaful ni, skim takaful tanaman padi ni, boleh jumpa dengan kita punya pegawai daripada Agro Captive Takaful sebab kita dapatkan benda tu free kan. Betul. Sebab government yang bayar ada premium, jadi kita perlu buka akaun. Jadi kepada semua petani-petani tu datang sini, bukalah akaun dan akan dapat skim tu secara percuma. Okey, terbaik. Jadi saya itulah dah menjawab persoalan pada Encik Abdul ni tanya tadi. Yang lain semua komen mantap Agrobank semualah. Okey, kalau ada soalan lagi sementara kita ada masa ni, kita bagi dalam 2-3 minit lagi. Kalau ada soalan-soalan boleh terus tanya di ruangan komen. InsyaAllah kita bagi pada Encik Joey. Special kita bawa Encik Joey untuk menjawab apa pun persoalan anda tentang Agrobank di Maha 2026. Jadi Encik Joey, sebelum kita tutup, saya nak pergi ke ni, orang cakap sekarang ni ramai anak muda. Golongan yang datang sini kebanyakannya keluarga. Tapi ramai anak muda dan kita punya hall ni pun di laman hall C ni bersebelahan dengan Agro Youth. Mungkin boleh cerita sikit sebab saya pun terlibat dengan Agro Youth ni. Mungkin kita boleh kongsi pada orang ramai apa yang Agro Youth pula bawa ni. Agro Youth ni kita tengok kan, ramai anak-anak muda sekarang ni minat dengan petani. Itu yang bagusnya. Kalau masa zaman saya sekolah dulu, bila ditanya, awak nak jadi apa? Saya nak jadi pilot, saya nak jadi doktor, saya nak jadi macam-macam yang lain. Tak ada pun orang cakap saya nak jadi petani moden. Tapi sekarang ni kita tengok
ramai anak-anak muda dah buka mata, dah tengok dah, nak buat income, nak buat duit, not semestinya kita kena kerja dengan dekat pejabat. Okey. Kita buat projek, kita boleh tanam sayur, kita boleh tanam cili, kita boleh buat macam-macam program. Kita ada banyak contract financing kan yang kita ada, contoh tanam nenas, lembu, even bela lembu pun ada contract financing yang kita buat. Jadi kepada anak-anak muda tu yang dah memang nampak kebaikan pertanian kita macam mana, you pun boleh buat a lot of income. Kalau tengok dekat Agro Youth punya hall ni, kalau kita tengok, kita bawakan juga kita punya pelanggan-pelanggan, usahawan-usahawan yang dulunya kecil je. Okey. Tapi dengan bantuan yang kita dah bagi, dengan konsultansi yang kita dah bagi, mereka berkembang. Dan kita bawakan mereka dekat sini untuk dia berkongsi dengan kita macam mana dia berjaya, apa steps yang dia ikut dan seterusnya. Dan apa yang Agrobank bantu mereka lah. Betul, ya. Itu antara yang saya bangga lah. Saya terus terang Cik Joey, 4 tahun bersama Agrobank. Tahun kedua saya kat Bahar, antara benda yang saya bangga nak bawa bila cerita dengan orang Agrobank ni, saya suka tengok success story yang mereka bawa ni. Cik Joey. Betul. Itu memang terbaik lah Cik Joey. Yelah, macam kita kata tadi, objektif utama bank kita ialah untuk support government kita daripada segi keterjaminan makanan. Betul. Bila kita cakap pasal keterjaminan makanan ni semua untuk rakyat Malaysia. Betul. Jadi I happy you stay dengan bank 4 tahun. Alhamdulillah. Sebab secara tak langsung you dah jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Allah Akbar. Orang yang bermanfaat kepada rakyat Malaysia. InsyaAllah. Untuk bantu kita semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Allah dah puji-puji sekembang gayat pula tinggi. Okey, jadi insyaAllah Cik Joey, terima kasih banyak. Jadi, sampai itu juga saya nak kongsikan juga. Kita ada Agrobank, kita bawa KOL Cik Joey Ya. You boleh cerita sikit siapa KOL kita yang kita jemput, yang boleh bantu kita untuk war-warkan pasal Maha ni. Boleh Cik Joey, boleh. So, kali ni Cik Joey pula tanya saya. Okey, untuk KOL ataupun influencer pempengaruh, dalam bahasa Melayu kita panggil pengaruh ataupun content creator yang kita bawa, insyaAllah di Agro Youth saja kita ada. Sebabkan sekarang famous orang sebut Gen Z ni, kita bawa seorang ni Makno ni bukan Makno kita ya Dia buat Aranu je. Buat Aranu je. Itu Makno kita. Ini Makno yang famous ni. Okay. Dia ni kalau kata Gen Z sebut Makno, memang di social media memang famous. Waktu PKP pun dia famous kongsi pasal awareness pasal emas apa semua ni kan. Okey. Makno. Dan juga kita ada Seladang. Seladang ni kita bawa dia, kita nak jadikan dia inspirasi sebab Seladang ni dia pensyarah. Dan juga dia salah seorang pemenang kita punya AAA dulu Cik Joey. Okey, program AAA kita. Betul, okay. Dia pensyarah, dia juga berpengaruh di TikTok, beratus ribu juga. Okay. Dan dia menternak lembu dan juga kita punya ni lah usahawan jugalah. Menarik tu. Menarik nak kita jumpa Yes. Dan macam-macam lagi Cik Joey. Kita ada tadi Seladang, Sebadang pun ada, nama pelik-pelik. Tapi diorang ni semua tenaga pengajar, cikgu-cikgu yang memang famous lah. Dan sebabkan kita ni bank, kita pun ada bawa seorang yang cukup viral, ASP Bersara Rahmat. Di mana malam tadi pun kita ada keluar di episod 1 di podcast kita di Studio Agrobank. Okay. Kita bawakan dia di Maha ni untuk memberi awareness pasal scam lah. I see. Jadi sambil-sambil tu juga Cik Joey, kita di luar kita nampak kita punya PCO kita, GPCO kita pun dah ada hadiran ini. Chief-chief yang lain. Jadi Cik Joey, mungkin sebagai penutup kita, sebab saya tengok timing pun dah tinggal lagi beberapa minit, mungkin Cik Joey ada boleh buat nak jemput orang ramai ke, promo sikit Cik Joey? Ya. Kami pihak Agrobank di sini menjemput semua warga Malaysia yang berkesempatan untuk datanglah ke Maha kali ini. Tak datang rugi. Betul kan? Betul, lagu dia. Tak datang memang rugi. Datanglah beramai-ramai. Banyak sangat benda-benda yang kita nak ketengahkan dan banyak juga exhibition daripada kita punya members ni, kita panggil apa? Yang penganjur Mardi. Yang booth ni. Pempamer kot. Ya. Banyak barang-barang pempamer yang kita boleh tengok, yang kita boleh aplikasikan dekat rumah. Kadang-kadang kita tengok pertanian ni mungkin dulu-dulu cara-cara lama.
Tapi sekarang ni dengan teknologi moden, banyak sangat benda yang dah diketengahkan dan memudahkan kita punya petani-petani. Datanglah, jumpalah kami dekat sini. Terima kasih. Alhamdulillah Cik Joey. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi Cik Joey, kita meraihkan bila ada orang tanya kat online ni, kita meraihkan jugalah soalan Cik Joey. Ada yang tanya, mungkin dia terlepas baru masuk komen ni, macam mana nak menang motor? Boleh Cik Joey sekali lagi last sebelum penutup ni? Okey, nak menang motor, satu hari satu biji ni. Datanglah ke Agrobank, datanglah ke booth, subscribe lah satu produk dengan hanya RM10. You dapat coverage takaful kita sebanyak RM10,000. Kalau tengokkan RM10 coverage setahun untuk RM10,000 tu, satu hari berapa sen je sangat. Betul. Okey, dan kalau nasib you baik, cantik, pukul 8 malam tiap-tiap hari kita akan cabut dan kita akan berikan satu biji motor setiap hari. Wow, Mari datang sini. Itu sangat-sangat saya cakap, ini antara USP yang memang orang ramai jangan lepas peluang. Sebab saya tengok yang ni 2 tahun lepas pun kita bawa, betul Cik Joey? Ya, kita bawa, tapi yang ni kita bawa CC besar sikit. CC besar sikit. 200 CC punya. Ada Avita kan? Yes. Wow, siapa tak nak menang motor dengan RM10 saja. Sekali lagi saya beritahu pada orang luar, pengunjung-pengunjung kita, RM10 saja. Bak kata Cik Joey, langgan kita punya TKP, takaful kita, perlindungan sepanjang setahun RM10,000. Kalau boleh beli lebih, lagi tinggilah peluang dia, betul Cik Joey? Kalaulah RM10 dapat RM10,000. Tapi kalau you beli takaful yang RM300, you dapat coverage sampai RM300,000. Kalau tengokkan RM300 setahun, sehari baru tak sampai RM1 pun. Ya 80 sen aja. Tapi perlindungan dia tu, Perlindungan tu sampai RM300,000. Dengan 80 sen tau. Sekarang ni nak beli teh tarik pun dah RM2. ya tu. Kan? Maknanya ini lagi murah. Lagi murah daripada teh tarik and cover kita. Itu yang sebagusnya. Jadi itulah antara yang terbaik berada di Agrobank. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Azwan. Kalau yang soalan yang lepas ni masuk tak sempat, kami minta maaf sangat-sangatlah ya. Boleh tanya, insyaAllah kita akan jawab sebentar lagi di dalam komen, ruangan komen sosial media kita. Jadi insyaAllah sekali lagi terima kasih kepada Cik Zulhisham Zailan ataupun Cik Joey kita, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Agrobank. Jadi insyaAllah kita buat penutup pada hari ini. Kepada siapa yang baru saja menonton ataupun baru hadir, jangan lupa kita akan ada podcast Sembang Agro edisi Maha 2026 ni setiap hari. Minta maaf, 9 hari saja. Hari kedua terakhir tak ada sebab kita bagi ruang kepada orang lain. Jadi jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe kita ataupun follow kita di platform sosial media Agrobank TV. Saya Hazwan Hairul. Cik Joey ada apa lagi? Tak ada? Tak ada apa. Okey, jadi Terima saya kasih Hazwan Hairul. InsyaAllah kita bertemu Agrobank di Maha 2026. Tak datang memang rugi. Assalamualaikum.